Yang berhormat Speaker, kalau dalam persidangan lalu saya bangkitkan isu haiwan liar, dalam perbahasan kali ini saya ingin ketengahkan pula isu haiwan jinak, iaitu haiwan ternakan seperti lembu, kambing yang berkeliaran di kawasan kampung dan jalan raya. Dalam bulan Januari baru-baru ini sahaja ada 2 kemalangan jalan raya disebabkan oleh lembu yang berkeliaran. Dan baru-baru ini juga dalam tempoh seminggu sahaja ada 2 kes lembu terjatuh ke dalam kolam tapisan di loji rawatan air Kampung Rekuh. Isu ini masih tiada kesudahan. Justru selain usaha penguatkuasaan yang cuba dilaksanakan, Bukit Ibam ingin mencadangkan agar usaha memupuk kesedaran dalam masyarakat perlu dilakukan. Seperti memasukkan isu ini ke dalam teks khutbah Jumaat, memberi kesedaran kepada masyarakat bagaimana soal keharusan dan keberkatan rezeki yang terhasil dari sumber ternakan yang dibiar berkeliaran, memakan dan merosakkan tanaman orang lain, bahkan membahayakan nyawa orang lain. Kajian fatwa juga mungkin perlu dilakukan. Bincangkan tentang adakah pihak berkuasa tempatan diharuskan pada syarak menangkap dan merampas ternakan yang berkeliaran ini. Semoga usaha-usaha ini dapat membantu meminimalkan masalah berkait haiwan ternakan yang berkeliaran ini.